Korang pernah tak ada member yang hidup dia nampak simple gila, pakai biasa je, tak show off kereta mewah, tapi bila ajak borak, baru tahu dia sebenarnya jutawan. Diorang buat bisnes yang tak hype langsung, tapi masyuk buat duit. So dalam video ni, Bros Duit nak share 5 bisnes boring yang jana income RM100,000 sebulan. Ini bukan bisnes viral, tapi bisnes yang steady, ada demand, dan orang tak pandang sangat. Asalkan ada kesungguhan yang tinggi untuk berjaya, korang boleh capai apa sahaja yang korang inginkan dalam hidup. So apa tunggu lagi? Alright, let's go. Nombor 1, pembekal kontainer. Bisnes pembekal kontainer ni mungkin tak seglamor bisnes F&B atau tech startup, tapi sebenarnya potensi dia sangat besar. Kontainer ni bukan saja digunakan dalam industri perkapalan, tapi dah berkembang jadi macam-macam kegunaan. Dari stor sementara, rumah kontainer, pejabat tapak projek, sampai ke kedai kafe hipster pun ada guna kontainer. Permintaan makin naik sebab orang suka benda yang cepat setap dan kos rendah. Sebab tu bisnes ni steady buat duit. Sebagai pembekal, korang boleh buat duit sama ada jual kontainer baru, kontainer second hand, ataupun sediakan servis sewa. Ramai kontraktor dan syarikat logistik cari kontainer untuk guna dalam tempoh projek tertentu saja, jadi bila ada servis sewa kontainer, memang demand tinggi. Selain tu, ada juga pelanggan yang nak custom kontainer jadi rumah kecil, booth jualan, dan macam-macam lagi. Korang boleh ambil untung dari situ juga. Kos beli kontainer second hand dari pelabuhan dalam RM6,000 ke RM8,000 seunit. Bila dah refurbish sikit, korang boleh jual balik antara RM12,000 hingga RM20,000, bergantung pada modifikasi. Kalau buat sistem sewa, satu kontainer boleh disewa RM300 ke RM800 sebulan, bergantung saiz dan lokasi. Bayangkan kalau ada 50 unit kontainer yang disewa, pendapatan bulanan boleh cecah RM25,000 ke atas. Itu baru income pasif dari sewa saja, belum kira jualan. Kesimpulannya, pembekal kontainer ni memang bisnes yang nampak boring, tapi demand dia ada, margin untung padu, dan persaingan tak seteruk bisnes lain. Kalau korang fokus, rajin cari klien, dan pandai susun cash flow, tak mustahil korang boleh jadi jutawan senyap dari bisnes low profile ni. Nombor 2, baiki dan ganti tayar kereta. Bisnes baiki dan ganti tayar kereta ni memang nampak simple dan biasa-biasa saja. Tapi hakikatnya, demand dia non-stop, sebab semua kenderaan atas jalan memang akan hadapi isu tayar. Sama ada botak, pancit, haus tak sekata, atau bocor. Bila tayar dah rosak, orang takkan tangguh lama-lama. Nak tak nak, kena tukar. Sebab itulah kedai tayar ni boleh dikira sebagai bisnes penting walaupun tak viral atau glamour. Lagi satu, korang tak perlu setap fancy-fancy pun. Cukup ada tapak kedai tepi jalan, kelengkapan tukar tayar, balancing, alignment dan jek hidrolik yang function. Bila servis korang laju, jujur dan harga berpatutan, pelanggan akan repeat. Ramai tokey tayar yang low profile, tapi stok tayar dalam store dia bernilai puluh-puluh ribu. Kalau dah pandai ambil direct dari supplier besar atau jadi dealer brand tertentu, margin pun makin cantik. Dari segi pendapatan, kedai tayar yang jalan elok boleh buat RM1,000 ke RM5,000 sehari, bergantung pada lokasi dan trafik pelanggan. Sebiji tayar biasa untuk kereta sedan contohnya boleh dijual dalam RM150 ke RM250, tapi kos ambil mungkin dalam RM80 ke RM120. Untung bersih setiap tayar boleh mencecah RM50 ke RM100. Bayangkan kalau sehari ada 10 ke 20 kereta masuk. Sebulan, memang boleh cecah 5 ke 6 angka kalau korang urus stok dan pekerja dengan baik. Pendek kata, walaupun bisnes ni nampak biasa, tapi realitinya ramai yang dah jadi jutawan senyap dari kedai tayar J. Kuncinya, jaga kualiti servis, dapatkan supplier yang bagus dan ada tim pengurusan yang mantap. Nombor 3, pembekal helmet dan jaket keselamatan. Bisnes pembekal jaket dan helmet keselamatan ni memang jenis yang ramai orang tak pandang dua kali. Tapi dalam dunia pembinaan, kilang, logistik, dan oil and gas, barang macam ni wajib ada. Bukan setakat ikut syarat tempat kerja, tapi juga sebab nak jaga nyawa pekerja. Modal untuk mula pun tak perlu sampai juta-juta. Asalkan korang tahu supplier yang boleh bagi harga borong, korang boleh jadi middleman yang supply dekat kontraktor-kontraktor, kilang, atau agensi kerajaan. Korang boleh jual terus satu set macam helmet, jaket pantul cahaya, kasut keselamatan, sebagai satu package. Dari segi pendapatan, margin dia boleh tahan padu. Contohnya, satu helmet korang boleh beli dari pembekal serendah RM8 ke RM12 dan jual balik dalam RM20 ke RM30. Jaket keselamatan pula kos dalam RM6 ke RM10 dan jual RM15 ke RM25. Kalau satu projek construction besar order 500 set PPE, korang boleh buat untung bersih berpuluh ribu ringgit sekali jalan. Kalau dapat kontrak bekalan bulanan, memang boleh maintain income 5 angka sebulan. Tambah pula dengan tender-tender kerajaan atau GLC, memang makin stabil bisnes ni.
Kesimpulannya, ramai yang dah kaya dengan bisnes ni. Tak perlu viral dan promosi yang berlebihan. Cukup dengan networking yang kuat, servis yang steady, dan tahu kat mana nak dapat harga barang paling con. Nombor 4. Ubat gigi. Bisnes ubat gigi ni nampak macam tak glamour langsung. Tapi cuba fikir, semua orang gosok gigi hari-hari. Tak kira pagi ke malam, tua ke muda, budak sekolah sampai ke orang tua rumah kebajikan. Semua guna benda yang sama. Ubat gigi ni bukan barang pilihan, dia barang keperluan. Bila habis, orang mesti beli lagi. Jadi, demand dia takkan mati. Itu yang buatkan bisnes ni steady walaupun tak hype langsung. Kalau korang tengok dekat pasaraya, brand besar macam Colgate, Darlie, Oral-B semua dah conquer. Tapi, masih banyak ruang untuk local brand atau OEM buat bawah jenama sendiri. Ada orang buat ubat gigi herba, ubat gigi arang, ubat gigi tanpa fluoride. Kalau korang pandai main formula dan marketing, boleh je masuk market ni tanpa perlu saing terus dengan jenama gergasi. Dari segi pendapatan, margin ubat gigi ni boleh tahan besar. Kos pembuatan satu tiup ubat gigi boleh serendah 1.5 ke 2 ringgit kalau buat dalam kuantiti banyak, guna kilang OEM. Tapi korang boleh jual dengan harga 6 ke 15 ringgit ikut niche dan branding. Kalau dapat jual 5,000 unit sebulan dengan untung bersih 4 ringgit seunit, itu dah 20,000 ringgit bersih sebulan. Nak masuk pasaraya besar pun boleh, asal cukup volume dan konsisten. Ramai tak sedar bisnes ni boleh buat duit diam-diam. Nombor 5. Kedai gunting rambut. Kedai gunting rambut ni bunyi memang basic gila. Tapi cuba fikir, rambut manusia ni tak reti berhenti tumbuh. Lelaki terutamanya, dalam sebulan mesti sekali dua pergi touch up. Tak kira ekonomi tengah gawat, minyak naik harga, rambut tetap kena potong. Itu yang buat bisnes ni steady dan sentiasa ada demand. Ramai pandang rendah bisnes ni sebab nampak macam kerja tukang potong rambut je. Dari segi pendapatan, satu kepada potong 15 ke 20 ringgit ikut kawasan. Kalau dalam sehari dapat potong 20 orang, itu dah 300 ke 500 ringgit sehari. Kalau beroperasi 26 hari sebulan, boleh cecah 7,800 hingga 10,400 ringgit sebulan. Itu baru satu kerusi. Kalau ada 3-5 kerusi dan hire barber lain, korang dah boleh buat duit 5 angka sebulan. Bayangkan kalau korang dah ada beberapa cawangan, lagi banyak income korang. Tapi nak berjaya dalam bisnes ni, korang kena ada standard yang konsisten. Jangan main potong je, kena ada gaya dan kemahiran. Layanan pun penting, customer suka bila dia rasa dihargai. Kalau boleh ingat nama, cara potong yang dia suka, nampak sikit je effort ni tapi percayalah impak dia besar. Bila customer puas hati, dia bukan datang sorang. Dia tarik kawan, adik, sepupu, datuk dan bapa dia sekali datang. Kedai gunting rambut mungkin nampak boring, tapi hakikatnya, bisnes ni boleh bagi korang income stabil dan berkembang. Dengan usaha dan sikap profesional yang tinggi, korang boleh jadi jutawan senyap hasil dari potong rambut orang. Alright guys, itu dia 5 bisnes boring yang boleh jana RM100,000 sebulan. Ingat, bisnes ni tak semestinya kena nampak cool untuk jadi lubuk duit. Kadang-kadang, yang paling low profile itulah yang paling untung. Kalau korang nak idea-idea bisnes boring yang lain, boleh singgah video saya yang lain. Jangan lupa like dan subscribe untuk lebih banyak konten idea bisnes. Jumpa lagi dalam video seterusnya, bye.